Dia punya, aku dah buka skru ni. Lepas tu dekat atas dia ada 1, 2, 3 klip. Itu saja. Tengok blower dia nampak kotor gila. So turunkan plastik ni dulu, baru kita boleh pasang plastik dan kita spray tu. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. So ini aku nak servis aircon, guna pencuci aircon tu. Sebab sekarang pakai suhu sampai 16 pun tak sejuk. So nampak tu, filter aku dah buka. Ni baru cuci. Ini baru cuci minggu lepas. Cepat betul kotor. Okey, kita tengok sikit. Dia punya apa, coil tu lah. Nampak gila. Tu dia. Kita tengok lah, bersih ke tak bersih. Kita tengok. So ada satu skru, kita cuba dulu buka tengok dia boleh cabut ke tak cabut. Nanti kita tengok. Lepas tu atas dia ada klip. Alright, jom kita tengok. Kita cuba dulu. Dia punya, aku dah buka skru ni. Lepas tu dekat atas dia ada 1, 2, 3 klip. Itu saja. Tengok blower dia nampak kotor gila. So turunkan plastik ni dulu, baru kita boleh pasang plastik dan kita spray tu. Alright. Okey, geng. Tu dah siap buka. Tak sangka mudah je buka dia punya cover ni. Kalau kita panggil orang, RM80, geng. Cuci macam ni saja. Cuci, buka cover dan dipasang balik, dia spray macam tu lah. Simple je rupanya. Tak ada rasa ni pun. Cuma seloknya buat 2 orang lah. Seorang pegang tangga, seorang cabut. Seorang ni susah sikit, leceh sikit. Dia satu keselamatan lah. Kalau seorang ni bahaya sikit. Kalau seorang agak bahaya, sebab kita nak panjat kan. Takut jatuh apa ke. Seloknya buat 2 orang. Tapi aku ni buat seorang, sebab bini belum balik lagi. Paksa lah buat juga. Belum tu kita cuci sikit, buang kotoran-kotoran yang ada, guys. Ini memang tak pernah buka. Aku dah pasang ni, aku ingat dah lebih 8 tahun dah. Semenjak beli memang tak pernah cuci buka ni. Ada sekali je aku cuci dia punya coil dekat atas tu. Cuci macam tu je lah. Itulah sekali aku cuci tu. Lepas tu tak pernah cuci dah. Lama. Sekarang tak. Bila dikatakan buka 16 pun dia tak berasa. Dia sebenarnya sejuk. Kalau kita kita check temperature kat atas tu, dia sejuk. Cuma dia macam sangkut dekat sirip depan ni. Dia macam dia tak boleh nak keluar. Sebab tengoklah tadi macam berlumut kat depan tu. Itulah punca dia. Macam kipas lah. Kipas dia kotor, angin dia kita tak boleh rasa. Macam tu lah juga benda ni. Blower dia dah penuh dengan habuk. Okey. Tu kita akan tutup sikit bahagian yang elektrik tu. Tutup supaya tak kena. Lepas tu kita akan tembak dengan pencuci tu. Kita akan gunakan benda ni untuk cuci.
Jom, aku dah buka, dah pasang tu. Jom kita sembuhkan dia. Okey. Kat dalam. Sorry yang susah sikit sebab aku pegang handphone, pegang ni. Dia jadi susah sikit. Yo. Okey. Aku akan spray ke bahagian dalam tu. Tak nampak pula. Okey geng. Kau tengok tu. Satu botol tu cukup untuk sebiji aircon. Nampak tu? Aku siap dalam blower-blower semua aku dah masukkan tu. So kita akan biarkan lebih kurang 15-20 minit ke 30 minit ke. Kita tengok nanti dia macam mana dia hasil dia. Alright. Okey geng, selepas 10 minit aku tinggalkan, buih-buih dia tu dah hilang. Tapi kita biarkan dulu lah sekejap. Biarkan dulu sekejap bagi dia biar dia kembang sikit lagi ke. Rasa sikit. Boleh ke keluar dia punya kotoran ni kalau kita simbah? Tak tahulah. Dia yang cunnya pakai water jet lah. Tak tahulah, kita try je lah, tengok tembak air tengok. Nanti kita tengok macam mana. Okay. Kita tengok. Bismillah. Nampaknya tak cukup kuat untuk dia bersihkan benda tu. Tak cukup kuat. Tak tanggal sangat kan. Tak adalah kuat mana pun. Tak apa, kita try dulu timbak. Okey geng. Ni aku dah cuci berkali-kali, tembak dengan air cleaner tu. Tambah sabun apa semua, barulah dia bersih. Siap gosok pakai berus lagi. Jadi kita vacuum sikit. Bukan vacuum, tembak angin. Bagi dia kering. Okay, tadi masa nak cuci dia punya coil depan tu, ada banyak cara lah aku guna. Mula aku guna spray cleaner tu, dia nampak tak berapa perasan. So aku pun cuba cari sabun lantai yang ada chemical sikit tu. Aku campur dengan sabun basuh, aku goncang-goncang, aku tembak. Hasil ni pun tak berapa cantik juga. Last kesudahannya aku berus. Berus barulah dia keluar. So, kesimpulannya korang kena
ada berus, lepas tu ada macam water jet lah, barulah dia boleh tembak abu-abu kat situ, barulah cantik. Kalau nak cantik cari water jet ni, baru puas hati sikit hasil dia memang bersih. Kalau datang kena standby jugalah tu. Ok, ni aku dah on, aku dah test dalam 3-4 minit. So, kita check suhu dia ni, aku pasang 23, kita tengok. Tengok. Alah, silap bawa remote apa. Apa 34. Okay. Kita dah dekat sikit. Okay. Oh, dah betul. Dua. Dekat sikit. Low. Tu low. Okey. Suhu dah okey. 22. Sini aku pasang 23. Betul lah tu. Alhamdulillah. So dah boleh pasang. Nanti kita pasang. Okey, tadi aku dah test aircon dah sejuk. So kain plastik pun dah cabut. Susah kita nak pasang dia punya cover boleh lah. Alright, jom. Okey, ni dia punya. Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el... Pakai 26 je. Ni kacau abang. What? Ni kacau abang. Abang is not sleeping. Hmm? Abang is not sleeping. He loves watching. Okay, sebelum kita mengakhiri video ni, kita check selagi ni aku pasang 27 kan. Kalau temperature ni check
27 bermaksudnya memang cantik lah. Oh, mantap geng. Memang terbaik tu. Ni jauh ni. Kalau dekat boleh dapat tu. Okey. So, aircon aku ni sebelum ni tak sejuk. Disebabkan coil dia tu kotor. Kotor gila lah. Berlumut-lumut sikit. Maklum lah. Berapa tahun? 9 tahun tak pernah. Dalam masa 9-10 tahun tu sekali je cuci. Tu pun aku buka daripada depan atas saja. Ni aku buka cover terus. So bersih sikit lah. So next akan datang kalau nak cuci, kalau korang nak cantik, kena ada water jet. Water jet yang portable saja dah cukup dah untuk cuci tu. Sebab pakai yang pump tu dia tak cukup kuat. Tapi boleh lah, cuma tak cantik lah. Alright, itu saja geng. Okay, Assalamualaikum. Bye bye. Alhamdulillah, aircon dah sejuk balik.